Dah nak masuk tahun 2026 ni. Takkan pakai peti ais 2 pintu lagi. Datang dekat Cham Furniture ni, kita tengah buat promosi. Kita belanja upgrade pada 4 pintu, iaitu Brand Sharp 480 liter 4 pintu glass inverter tau. Nak tahu? Kena tengok video ni sampai habis. Harga dia pula geng, daripada 299 jatuh pada 249 bulanan tau. Tapi sebenarnya akhir tahun ni kita tutup, kita buka harga baru, iaitu 189 bulanan selama 30 bulan installment tau. Cuba korang tengok bahagian atas peti ais ni. Memang kemas. Kompartmen dia pun banyak. So banyaklah barang korang boleh letak dan susun bagi cantik. Nak pula peti ais ni ada plasma cluster iron yang boleh bunuh kuman. So makanan korang akan jadi lebih tahan lama. Dua-dua bahagian ada. Bahagian atas dan juga bahagian bawah. Kalau tak grab memang rugi. Cuba korang tengok bahagian bawah ni pula. Dia ada 6 kompartmen. So korang boleh pilih lah nak letak daging kat sini ke, ayam kat sini ke, ikan kat sini ke. Jadi barangan basah korang tak ada lah bercampur. Walaupun peti ais ni bersaiz besar 480 liter, dia jimat elektrik. Korang jangan risau. Tak susah pun nak mohon. Apa yang susah? Nak 4 perkara je. Pertama sekali kita nak salinan IC depan belakang, bil air atau bil elektrik, penyata KWSP. Last sekali wajiblah kena ada slip gaji selama 3 bulan untuk kerja swasta, 1 bulan untuk kerja government. Stok dia terhad tau. Kalau korang nak, datang dekat Cham Furniture berdekatan anda. Ingat, Cham Furniture, nyaman di rumah, mudah di charge.